Dia ibarat berdiri di depan jendela melihat benda yang jauh. Aku macam macam dia jauh apa. Patut kau reply dengan dia Magic apa tau. Selangkah kaki tuan hamba melangkah, selangkah lagi kaki hamba ikut. Kau kena reply gitu. Tapi alhamdulillah lah. So when Datuk talk to him, that I dig out a lot of knowledge of music lah. Wow, nice. I did macam tanya dia how you get all these macam ideas unique. Macam Datuk duduk kat dalam studio ke dapat idea dia cakap. Kadang-kadang itu pun deep. Kadang-kadang aku pegang botol, idea tu boleh jadi lagu. Tu macam something like that lah. Tu macam apa dia maksud lah. Rupanya it's like because idea is everywhere. It's everywhere. It's everywhere. Yeah. So kalau kau ada idea, you have to register every fast. Macam kau just take note ke apa, something like that. Yeah. So a lot of thing. Faham. Wow. Nice Pat. Kita tadi dapatkan information, lebih information. Okay guys, kepada semua sponsor out there, kalau korang ada produk untuk kita tunjuk, silakan kontak kita, DM kita. Kerana apa? Kita akan buat apa, Cik? Kita akan buat advertising untuk korang, kita akan buat promo video untuk korang, dan kita juga boleh buat review untuk korang. Yes, jadi apa korang tunggu lagi? Lupa aku. Jadi korang jangan tunggu lagi. Kontak kami sekarang, The Bubble Clan Podcast. Jangan risau kerana harga marhain guys. The Bubble Clan Podcast. Hi Clan, you are with us, The Bubble Clan Podcast, with our main sponsor, Faizal Muslim. Okay guys, Faizal Muslim is here. So if you got any property related question, contact me at 9388-0120. Yes, let's go! Yeah! Selamat datang semua Bubble Clan Podcast viewers. Yes, apa khabar korang semua? Saya Ahmad. And this is your boy Ben Mashima. And we are the Bubble Clan. Yes, wow Pat. Yes sama. Macam mana pada malam ini? Oh, hari ini sangat istimewa. Kenapa? Kalau kita selalu biasa dalam Bubble Music kita akan bawa musisi dan juga singers. Hari ini kita akan buat orang yang di belakang takbir. Oh, yeah. seperti producer? Betul. Seperti songwriter? Correct. Okay. Dan pada malam ini kita ada tetamu yang khas ya Pat. Betul tu. Okay, Pat Mashima. Yup. Okay, aku tahu guest kita pada malam ini kau cukup kenal. Wow. Betul tak? Betul tu. Okay, kenapa, macam mana dan mengapa korang boleh berjumpa ni? Aku tak nak cakap siapa dulu. Okay, sebenarnya aku rasa dorang semua kenal lah. Okay. Pasal bukan setakat musician kat Singapura je. Dengan kata sampai Malaysia pun dah kenal dorang. Wow. Jadi aku sebagai seorang rapper dan juga seorang musician kat tempat Singapura ni telah bekerjasama dengan dorang agak lama jugalah Mat. Okay. Dan senang kata they have that magic touch lah. Wow. Okay, tanpa membuang masa, let us welcome siapa di dalam studio Pat. Let's go. Kita ada Amir Abaddon dan juga Magic Empire. Yes. Welcome to the studio guys. Terima kasih. Thank you so much everyone. At last kita berjumpa. Selama ni kita kecoh dekat live TikTok aja. Okay, Amir dan juga Magic kita Magic. panggil Magic je Betul. Okey, dalam industri ni siapa yang tak kenal mereka adalah tulang belakang lah kepada kebanyakan artis-artis Singapura yang nak buat lagu, yang mana baru naik, yang mana kadang-kadang tu orang kata tu writer's block kan. Jumpa diorang kan, siaplah korang play lagu. Betul tu. Pasal bukan setakat satu genre je tau Mat. Okey. Nak kata semua genre lah. Dengar baru-baru ni dandut pun orang lembat juga. Cantik. Okey, kita bertanya lah Okey, dalam scene Singapura ni Magic dan juga Ami So dalam mata kasar korang lah, korang tengok. Aku nak tanya satu soalan panas. Nampak starting dah panas. Dah panas Jeng. Panas Okay, how do you guys survive the music industry in Singapore? Okay, we keep on making more music and also help the local and create more new local artists. That's all lah. Okay, create Create So it's
satu benda yang aku rasa it's a seni lah, di mana you know you're using the word create, and dekat Singapore ni kadang-kadang orang tak tahu cara dia macam mana nak buat lagu, ataupun cara yang betul untuk sebuah lagu tu main di radio, ataupun untuk kau dapat sebuah show dekat Singapore ni. So do you guys manage all this tak? Yes, we do manage. Last time we do manage, but now slow down a bit. Okay, Pat. Tadi kau cakap Betul. mereka adalah tulang belakang untuk your kind of music kan, yang apa kau buat semua kan. Betul. Okay, Pat, macam mana Pat kau punya experience dealing with the two people yang ada kat depan kita ni? Okay. How's your experience like macam making music with them, and they are talented people of course. Okay. So macam mana, kau ada kena marah ke apa? Ini cerita benar lah. Silakan. Ini cerita benar. Sebelum aku ketemu dengan Amir dan juga Magic my music wasn't going anywhere lah, terus terang cakap lah. Tapi bila aku dah dapat jumpa dengan Amir, Amir waktu tu first time kita record lagu pertama was Sembunyikan Mata dengan Amir dalam tu. Okay. Amir punya orang is very tulus. Cuma dia takkan marah kau. Okay. Tapi dia kata tak sedap lah. Dia kata gitu. Tapi tu lagi pedih tu. Jadi itulah bila kau nak nyanyi, kau nak show, kau ingatkan sedap. Ingat dengar sedap. Okay. Tak sedap lah, boleh buat lagi. Macam gitu. Pedih tak? Pedih tak? Macam tak sedap. Macam mana? Amin nak macam mana? Macam Kira gitu loh. Okay. Lepas tu kau buat tak cukup. Lagi sekali. Okay. Lepas tu dia delete. Can be better. Tapi that's good lah. At least kau belajar yang mana bagus, sama tak bagus. It's not easy making music kata orang tu kan. And for Magic, yourself macam mana Magic? Memperkenalkanlah diri anda, dan macam mana you get involved dalam scene music kat Singapore ni. Actually Amir lah. I have to thanks to Amir, because Amir the one who pull me in to be like part of his collaboration dengan dia lah. Actually we are partners daripada dulu lah actually. So dia yang kasih idea, kau buka Magic Empire Studio. Okay, so it's a company right now, Magic Empire Studio. Correct, Magic Empire Studio. So daripada situ, actually both of us are musicians. We both of us are main gitar, all that stuff. So we tak nak ada cross conflict. So he will focus on the audio. I will focus on the visual. Okay, visual in terms of music videos. Everything, music videos. So kalau if I got ideas ke lagu, I will just share to him lah. Nice. So I will, even though ada lagu, tapi I will just push to him because he will manage my audio. Okay. So you trusted Amir lah, okay? In terms of music recording semua. Yes, definitely. Okay, wow. Mir, macam mana Mir? Bekerja dengan your partner, kata orang tu, macam mana? Bekerja dengan dia okay lah, senang lah. Kita just give our ideas, he will create it. Very, nice senang kalau senang. dua-dua dah macam tahu apa each other nak the product will be good tak ada konflik. Macam tak ada konflik pun tetap ada lah, tapi in terms of you know, kita boleh apa orang kata tu, turunkan benda-benda yang konflik ni, terus hasilkan kerja yang lebih baik, lagi cantik lah kan. Yes. Correct. Kau tengok Mat, kau tengok baju yang Amir pakai tu, Lion City Stringers. Yes, itu yang aku nak tanya tu. Silakan Lion Pat. City Stringers ni, aku tahu lah yang apa Lion City Stringers ni. Tentu aku pernah nampak dapat Singapore Book of Record ada nama Lion City Stringers. Dengar kata dah sampai 2 dah Singapore Book of Record. Boleh tak kita ceritakan macam mana boleh tercetus idea nak buat yang the first Singapore Book of Record, yang ada berapa banyak gitaris tu? Berapa banyak tu Magic? 70. Wow. 70 gitaris. At first is 50 or 25. 25 to 50. Okay. Kita was I remember Amir dia punya idea ni, he will just call me, Wan, aku nak buat collaboration 25. So I was like macam dalam satu lagu, dalam satu lagu. Then slowly, then kita ada meeting tau dekat kedai kopi. Itu dengan siapa? Dengan Oli. Dengan Oli, dengan I forgot ni Paul Daniel. Paul Daniel. So Paul Daniel give some advice or that, and then slowly from 25 pelan-pelan naik to 70. Confident. 70. Dia macam add on. Aku dan yang kita ni, yang videographer ni, yang nak buat visual ni, macam macam mana aku nak buat tu je flow. Faham. I think for you also do the editing, dia punya rendering for that 70. Kau nak kena tunggu. Alamak, lama Zah. And furthermore is green screen. Then you have to put in background, then nak kena betul-betul cut out tu semua. Then
Ini bukan pakai CapCut ke apa, ni pakai manual korang. Sekarang semua main CapCut kan. Ini pakai manual mana cut out So daripada 70 tu actually kita orang tak ada teringat pun pasal Singapore World Records. Okay. So one day ini lagu dah habis kan. We almost finish dia punya we almost finish dia punya project. Okay. So I Google lah dalam music apa yang world record boleh masuk. Sekali I search on Singapore World Record, tak ada orang yang buat original songs for guitarist. So ada tapi they are playing covers. Okay, faham. So this song, this track is original 70 guitarist. 7 guitarist. And berapa lama diorang main? Berapa bar diorang main ke macam mana? Is it only the chorus diorang gentil ke macam mana? Dia orang ada dalam 70 guitarist all genres, daripada rock, reggae, all genres. Ada blues, ada India punya metal. So all kind of genres inside the 70 guitarist is from susun Amir dengan Oli. The backing track is by Amir dengan Oli lah. Amir dengan Oli. So okay, backing track tu dah satu hal. Nak to sing every 70 guitarist of the solo tu. Sebab ada yang guitarist also dorang have their mind block juga. So when come to recording solo ni tukar. Tukar. Dia keep on tukar. Dia dah practice lain, time kat recording main lain tau. Main lain. So that 70 people are all locals ke macam mana? Ada orang all locals. Singapore 70 guitarists are locals. So when I search tak ada. So when I try discuss dengan Amir, we try to dapatkan this one cert lah. Then alhamdulillah it's managed to go through. We go through. So thank you for this Singapore Records yang guide kita. Kita first time at the point of time, kita tak tahu macam mana nak register. Can you walk us the process tak? Pasal banyak orang tak tahu the process of this is you have to do a research first. Ada on the Singapore World Record website, ada tak yang korang nak buat? That is first. So kalau ada, either you break their records ataupun you create a new records. I see. For us, alhamdulillah, we are the new records lah. New records. We are the new records that slot into the Singapore World Records. So 70 guitarists tu dah release, alhamdulillah lah, we go through, we got all the cert, and that's where kita orang dapat the 70 guitarists punya Singapore Records. And after we promoted, and my Malaysian friends told me, korang ada banyak guitarist actually all this diorang tak tahu tau. When I ask them, they only know Eric Cradle. Faham. Khalid Mubin, all these majors yang players lah. The famous one. Arwah Mankaran. All that, semua all the oldies lah. So when all yang Ami kalau tengok dia susunan daripada senior to the juniors, 19, is it 19 right? 19 years old. 19 years old punya guitarist. Correct. Cantik susunan dia lah. I mean, how long do you guys take? 70 gitaris bukan senang. 6 months. Kau 6 bulan. Nak layan perangai orang lain. Aduh. Nak layan tukar-tukar main dia lain. Nak layan mesti ada yang macam merajuk lain balik ke apa, mesti ada. Ada. Yang kaki paitau macam mana paitau. Ada pahit dah tu so after 70 guitarist, kita dah buat launching tu semua. Belum habis tau tu. Dah launching, Amir datang kat aku. Mei, next year kita buat hip hop pula. Nice Tiba-tiba dia pusing kat belakang. Aku tengah roll kabel tau. Tengah roll kabel. Baru habis ni. Baru habis event. Walau. Baru habis dah cert. Orang semua dah makan. Dah habis. Dah tear down. Next year kita buat hip hop. Wow. Itu jadi another one lah. So that's why this Pat Mashima as kita punya advisor, as a hip hop. Woi, Pat, kau advisor. Benda ada. Kau ni pangkat benda ada. Gang, tak sembarang dia duduk tepi aku tau. So silakan. Both of us are metals. Faham. So to get the culture of hip hop ni, that's where the Pat is coming in lah. Coordinator. Okay Pat, macam mana ni kau as an advisor Advisor. Wow, aku ingat sebelum ni kau sembarang. Rupanya kau pangkat datuk kalau kat Malaysia kau pangkat datuk tau ni. Tok bendahara tak? Bendahara. Okay Pat, go through the process. Macam mana bila Amir dengan Magic approach kau, and kau at that point of time kau tahu they are composers, but then they are into metals lah kan. And diorang nak buat hip hop. So first thing in your mind Pat kan, apa yang kau advise ataupun apa yang kau fikirkan at that point of time?
Aku masih ingat hari tu. Okay, kau masih ingat pukul berapa? Malam tu pukul 8 malam. Aku kat kapaknya Magic. Okay. Pasal aku nak edit music video Pesta lah aku. Oh ya, Pesta. Pesta. Tiba-tiba macam cakap, Pat, kita nak buat apa punya collaboration tau. Kau berapa orang? 20. Aku dah fikir 20 mana nak cari 20 orang ni. Nak cari 4 orang kumpul pun dah susah. Ni apa lagi 20 orang. Jadi proses yang rap ni aku rasa lagi lebih makan masa daripada 6 bulan lah. Ya. More than that. Pasal banyak macam cakap lah. Ada yang ghosted, ada yang last minute tak jadi. Okay, so for yang hip hop punya is berapa rapper together? 22. Okay, tu yang faham. Okay, tu 22 and then the first one was 70. Yes. Okay, and then macam mana ni? Dua-dua dah masuk Book of Records. And also same. Kita tak plan pun for Singapore Book of Record. Okay, just do it lah. We only break news time masa kita buat shoot dekat mana tu? Shoot dekat Patah Hati kan? No. Kita shoot yang the last few dengan YK tu semua. Dekat Youth Park. Bukan dekat Blackwood Studio punya area lah tu. Yes, correct. Lepas tu diorang cakap diorang nak hantar benda ni kat Singapore Book Record. Cakap okay, but we try. If kalau dapat, kita dapat lah. Lepas tu Magic cakap okay, good news. Dapat. Yes. Sebab ada dekat Book of Record ada hip hop, tapi I'm not familiar with that song. Actually that song is orang buat tu asal cover. Cover. That was a cover. But ours is the original. Kita dapat 22 Malay rapper in original song. Yes, original song. Yes. Okay, correct. So Book of Records ni, so your name will be dalam Book of Records kan? So apa yang dibagikan sebagai pengiktirafan? Is it a cert ke? It's original cert of Singapore Book of Record. I see. Yes, it's a very big cert lah, besar gila. So dia macam mana? This thing, is it by the government ke? Or is it individually ke? Atau by... If I'm not wrong, tak salah Singapore Book of Record is funded by the government because they are encourage people to do activities to break a record. Macam pada yang special needs activities lah. They want to, for example macam sprinting, I want to break my own records. Singapore record, dia orang ada certain Singaporean record, so dia orang nak break this record, so we will get. So senang kata Singapore Book Record ni benda yang tak pernah orang buat. Kalau kita buat, kita boleh masuk dalam Singapore Book Record kan? Correct. Mat, besok kita apply. Apa? The first ever podcast yang ada lagu dekat Ria. Malu lah. First ever podcast Skins. lagu King. Lagu King. Wow. Dah ada kat Ria. Aku duduk sini segan kau. Nama aku tak ada Book of Record. Korang dah ada. Mana ada. Mei, macam mana Mei? Masukkan aku lah. Kebetulan yang kau cakap ni, Singapore Book Record kan nak masukkan ni. Ada tak kita ada projek coming nanti lagi? Kan? Ada. Okay. Kita tengah cari 50 rappers. Wow. 50 rappers. Okay. Besok aku belajar rap lah. Besok belajar rap. So this project will be a bit longer lah. We estimate around 1 year. Correct. Okay. So Amir, the challenge bila macam at first dah buat 70, lepas tu buat 22, and right now you are talking about 50 kan? Yes. So is it adrenaline rush yang you want this adrenaline punya feeling ke, ataupun is a challenge for yourself to record them ke, ataupun you find it macam satu benda yang memuaskan hati when you have these records under your belt? Macam mana Mei? Actually when we do this, kita dah ada formula tau. We already have a formula in it. Okay. So right now it's quite easy for us. Cuma of course we be very more exciting lah. Nice We are looking forward to it. Yeah, I think one thing good is that your background korang dua is more to metal, and then having to record macam rapper semua is a different ball game whereby you can also learn from each other, macam mana diorang punya cara language, diorang punya perbualan, diorang punya jatuh ketak dekat note tu yang diorang bagi, semua is all different things. Correct. Betul. So I think it's gonna be something yang Singapore musician should look forward to, and also to learn from this. To me, this is a healthy collaboration, whereby different genres coming up together to just form something to be proud of lah. Like you know the music, I mean the Book of Records in Tapi Singapore. kau kena ingat, advisor masih kat sebelah tu. Untuk bendahara Kalau nak advisor. Tapi kau ada lagi atas daripada bendahara. But for this project, right, we mix all languages. Pasal previously was 22 Malay rappers. So yang 50 ni
It's a mix. It's a mix. Okay. Yeah, correct. Okay, kira kan still in the local context ke? Okay, yeah, Singapore. Okay, cantik. Cakap pasal yang mix ni pun orang ada baru release benda baru kan? Yeah, International RISE United Hip Hop Nation. Berapa banyak negeri tu? 8 country. Yeah. 8 country and 33 rappers. 33 apa? Okay, so can you talk about that thing that's happening right now? Sekarang dah release ke? Dah release kan? Dah release. Okay, then the process of it. Pasal this time round is international. International, yeah. And banyak 8 negeri. 8. And what are the countries? Kalau korang masih ingat lah. Singapore, Malaysia, Philippines, India, UK, US, Indonesia. Wow. Australia. Okay, and they are all rapping in their kira bahasa ibunda mereka ke apa? Yes. Wish, cantik Cantik kan? Dan dengar dengar dia punya views dah 100 over K. over K, yes. For a few days. Congratulations Thank guys. you so Wow. Congratulations. Wow. Hebat. Berapa persen kau dapat ni? Aku advisor. Nice Wow. Dia yang first starting okay lah. Macam Singapore, Malaysia, Indonesia, US, UK, Australia, I have no problem. Okay. Philippines dengan India tu. Kenapa? Macam mana kau nak sing mulut orang? Okay, faham. Okay, cakap pasal yang international ni kan. Yes. Tadi dah international rap lah dapat main negara ni. Dengar-dengar pun you got an international punya benda juga buat dengan saudara kita di sebelah tambak. The project. Okay. Yang baru-baru ni dengan siapa tu? Isa Azri. Isa Azri. Okay. So Isa Azri is my so-called high risk punya project lah. Because my project, this Isa Azri is a talent from TikTok. Okay. From zero to be a star. Okay, dia orang mana? Isa Azri ni orang Perak. Okay. Orang Perak. So I compose a song. Then I discuss with my friend yang a lyricist dekat Luncai Mas. Okay, Luncai Mas. Luncai Mas. Dato' MSA. Okay. So he's the one who do the lyrics. Then lagu dah ada, so I approach lah Amir. Aku ada lagu lah. Ni ada lirik dia. Dia first question dia, siapa nyanyi? Ada satu orang. Nama Isa Azri. Hai, korang ada bisnes? Ada HPP? Dan tapi ada type budget untuk promo? Tunggu apa lagi? Kontaklah kita ada Baba Clan. Kita ada macam-macam package untuk korang. Yang mana bisnes besar, bisnes kecil, semua kita boleh layan guys. Jangan takut, harga marhain. Kita boleh discuss macam mana nak bayar, berapa nak bayar. Semua kita boleh buat. Tunggu apa lagi? Kontak kita sekarang, The Baba Clan Podcast. So I introduced to him the Isa Azri. Actually dia doesn't know anything about music. Okay. So slowly I guide him into music punya. Okay, this is falsetto, this is baritone, this is this. So dia macam okay, dia belajar. And one thing about him is dia belajar lah. Dia belajar. So I flew him to Singapore to record with Amir. Okay. And we try to submit dekat Luncai Mas because as you know, they have a benchmark of the standard of music yang dekat Malaysia lah. So Alhamdulillah dia dapat go through. Then at that music dah keluar dekat Malaysia at all radio stations lah. Wow, congrats. So we managed to get a contract a song honors dengan Luncai Mas lah. Wow, okay. Nice. So that song is registered under Luncai Mas ke macam mana? Yes, registered under Luncai Mas. Correct. Publisher as a publisher. As a publisher. Wow, congrats. Memang susah lah. You know, for locals as you guys know lah, kita punya benchmark is always Malaysia lah. They have 4 levels of vetting. Okay. 4 level of vetting. First hantar dekat admin, then admin hantar dekat their own composer. Okay. Then from their own composer, they have a management. Okay. Then the last one is Datuk. I see. Wow. And you go through all that. That go song, through all that. Yeah. Wow. And the song macam mana sekarang? Is it being picked up by any macam TV shows ke macam mana? That song dimainkan dekat I forgot the title of the drama. So there is a drama. Wow. Ada drama. Jadi macam feel soundtrack. Nice. Okay, faham. Soundtrack. Yeah. Nice. Congrats. It's not easy. It's not easy. To go there. I mean, experience speaks volume lah. Korang in the scene pun dah lama. In the local scene. I mean, daripada dulu sampai sekarang, korang tahu how the changes are in Singapore especially. Daripada underground scene to the mainstream. And right now, making your music, your waves of music into radios dengan new artis yang pernah pun kita interview banyak. Seperti siapa? Seperti Sarah Zalina. Yes. Kita ada
Siapa lagi dengan aku lah. Aku kan tu. Oh, kau artis? Lah, aku tak tahu. Aku artis Kisah. Artis rupanya kau. Aku lupa artis rupanya. Aku baru lupa. Gurau ni siapa tak kenal dia? Bukan orang Singapura. Siapa tak kenal Pak? Alah dia. Ini nak tanya juga. Pasal sekarang kan kerja dengan Lun Chai Mas kan. Apa experience pernah jumpa tak M. Nasir itself? Datuk M. Nasir? For me, yes. I ever go to his house. Okay, wow. What's the experience dengan Datuk M. Nasir ni? When Datuk ni, I go pergi rumah dia ni. Actually, aku nak pergi tengok cerita Sepatu Reunion. Oh, okay. I together with Actress. Okay. So Actress have this project nak bawa Datuk M. Nasir datang Singapore. Okay, faham. Yeah, so he invited us to his house. Wow. Okay. Yeah, so Datuk, but you have to, when Datuk talk to you, aku lambat tau nak digest. Kenapa Because dia punya terms of talking is different level. Deep lah kan? Dia deep Aku kasih kau example lah. Macam kau kalau main music ibarat kau berdiri di sebuah tingkap yang menuju ke tempat apa ni, kau tengok padang sejauh-jauh ni. Aku macam dia berfalsafah dengan kau. Apa yang dia berbual ni? Gitu lah. Apa dia berbual ni? Aku dah Actress, dah balik on the way nak balik kondo. Baru faham, rupanya we have to sting far. Lamanya. Baru nampak? Tak dapat lagi tu. Kita macam muka-muka step pandai. Okay, faham betul. Kena. Otak tengah proses. Muka dah dalam otak. Apa tingkat mana ni? Tingkat mana Dia ibarat berdiri di depan jendela melihat benda yang jauh. Aku macam macam dia jauh apa patut kau reply dengan ni Magic apa tau? Selangkah kaki tuan hamba berlalu, selangkah lagi kaki hamba ikutnya. Kau kena reply gitu. Tapi alhamdulillah lah. So when Datuk talk to him, that I dig out a lot of knowledge of music lah. Wow, nice. I did macam tanya dia how you get all these macam ideas unique, macam Datuk duduk kat dalam studio ke dapat idea. Dia cakap kadang-kadang itu pun deep. Kadang-kadang aku pegang botol, idea tu boleh jadi lagu. Tu macam something like that lah. Tu macam apa dia maksud rupanya. It's like because idea is everywhere. It's everywhere. It's everywhere. Yeah. So kalau kau ada idea, you have to register every fast. Macam kau just take note ke apa, something like that. Yeah. So a lot of thing. Faham. Wow. Nice Pat. Kita tadi dapatkan lebih information lah tentang Datuk Yes, and also about the scene itself kita tahu 70 dah buat, 22 dah buat, coming up is 50 InsyaAllah. And kita patah balik Pat okay. Aku nak berbual banyak tentang the locals the music, local music ni. Korang dah bertapak lama dekat music scene. So let me ask you a question macam mana? Is it improving ke ataupun dia tengah terjunam jatuh music scene dekat Singapore ni? Okay, Amir dulu lah. Silakan Amir. Amin. Pandangan dia dulu lah. For me, music industry now, talent banyak lah actually. Okay. Cuma the opportunities kurang. Okay. Yeah. And I think right now a lot of new talent coming. In terms of apa Amir? Is it in terms of bands ke, solo singers ke, rapping artist ke, musician ke, macam mana tu? The coming up ni? More to okay, what Amir cakap TikTok, is diorang banyak bedroom talent. Okay. So this bedroom talents because Amir ni jarang masuk TikTok tau. Okay, faham. Dia jarang bergaul dengan TikTok. Man of few words lah. Man of few words lah. I see. So aku when aku involve kat dalam TikTok buat live all that. So aku actually banyak talent local loh. You know when you have the good voice tapi dorang tak ada that platform to bersinar. Yes lah, I mean TikTok dorang boleh can go. They can go if you are viral or whatsoever. Tapi ada yang hidden talent, dia ada talent tapi orang tak perasan tau. And no one to pick them up to shine. Faham. You see. So that is our job lah. That's why aku kadang-kadang aku cakap budak ni boleh nyanyi budak ni boleh nyanyi Faham. So that's why pada aku apa soalan ni tadi? Is it going up, the music scene in Singapore? Is it going up or is it going down? It's pada aku is average lah. Still average. Still average. Because to stagnant go lah Hiran. It's quite stagnant lah. Tapi macam okay, sorry. Because kalau macam
sorry to say that if you listen to any radio station, they keep on repeating the song. Okay. Yeah, to be seen local, and dia main tengah malam, siapa nak dengar? Oh, it's still ongoing like that, eh? So there's a heart of people how to kita nak recognize kita punya art. Okay, but aku tengok this still a two thing whereby macam satu, maybe there is a criteria ataupun there's a standard in radio pasal diorang dah terselalu main lagu-lagu, you know, the top notch song in terms of recording and all that. And then listeners pun dah terbiasa dengan Spotify dengan YouTube, dah terbiasa dengan lagu yang you know that sedap punya recording, sedap punya pitching, singing and all that. Tapi kadang-kadang lah, bukan aku nak pandang rendah dekat the locals, tapi kadang-kadang the locals, they are not doing it enough to me. In terms of, I quite agree. I quite agree lah, because to compare Singapore, Malaysia, Indonesia, Brunei market, their citizens are quite supportive of their own locals. For us, we have to do like a shows, like a competition, and people will know that's dorang tak kenal. Tapi when all this hidden talent ni to shine, to climb, to be as an artist in Singapore is quite hard. Okay. Yeah, it's quite hard because Singapore is an open-minded culture. You see, they go by technologies, they go by this, they go by that. So physically, they won't attract much. Okay. Yeah, they like now lah. Macam like us as a composer, kita duduk pening kepala mana nak letak ni. Sekarang AI, pap, satu lagu. Betul. AI dengan ada vokal lagi tau. So diorang boleh letak kat YouTube 1 million views, tapi tak ada. It's true. Okay, talking about AI, I think right now AI untuk yang composers yang you know dah season, I don't think AI is a threat tau. To me, AI is a buddy where the composers can work together with, correct, and to make your work better and also achieve something yang dulu you all tak pernah achieve, and sekarang ni with AI korang boleh achieve better things, you know. Betul, agree. What do you guys agree? Actually, you can use AI but not fully. It's a guideline, and you improvise. Yeah. If you use AI everything, it just be sorry to say, lazy bum pump. Okay lah, lain lagu untuk kau. Tapi example lah, we can use AI. There's a called in music as an editor, there's a chord stems, right? Okay. Kalau kau suka that bass line, just ambil bass line and just take. That's all. The rest pun kau buang. Correct. And then we redo again. Gitar balik, our own feel. Because for me, human touch yang boleh dapatkan masuk kat dalam hati. Betul. It's always like that lah. Kadang-kadang yang satu note yang kau nyanyi off tu, yang itulah yang orang ingat sampai bila-bila. Yes, correct. Betul. Betul tak, Pat? Yang terkehel tu yang dia ingat. Kau pernah? Kau pernah? Mana boleh terkehel? Live TV pun ada kau. Ada. Jangan buka aib. Tak ada, aku cakap pasal yang ada penyanyi adalah terkehel. Okay, Pat, aku nak tanya kau lah. Okay, you have worked with them closely, and now you know dah banyak pun singles yang kau dah buat seperti lagu Patah Hati. It's one of my favourite. It's nice. Music the best. Music tu kita kena kasih kredit kat Amin lah kan. Music the best. Music the best. Rap pun sedap lah. Okay, so Pat, macam mana do you think they are one of the best right now in the industry, and you are you are okay with working with them right now? Macam mana kau nak memperkembangkan lagi dengan mereka ke macam mana? Aku pernah cakap kat aku punya own soulmate. Okay, kalau Batman tu ada Robin, Amir Abaddon is my Batman. Aku Robin dia. Kalau Eminem ada Dr. Dre, pada aku Amir is my Dr. Dre. Aku selesa kerja dengan dia. Aku senang buat music video dengan Magic. And all the, macam aku cakap tadi lah, sentuhan orang ada Magic. Faham. So bila diorang buat something dengan aku rasa selesa, senang, dan diorang tahu apa aku nak, aku pun tahu apa diorang nak. That's where they go start. Tapi yang aku pelik ni, Mat, kenapa industri kita masih tak nak kembang lagi walaupun dengan benda-benda yang macam gini? Adakah kerana korang pilih bulu ke? Macam mana? Nak support, nak kena tengok member ke tak member ke, macam mana? Sedangkan kadang-kadang lagu tu sedap. Macam lagu KINK, Ku Ingin Nombor Kamu tu sekarang berada di Ria 897 FM. Jadi sebut-sebut ada Bubble Clan Podcast, minta lagu ni jukebox di setiap hari Sabtu dan Ahad. Vote semua, vote. Ada vote pun aku tak tahu. Sampai kita masuk tarta. Okay, kena vote guys. Jangan lupa tag kita. Vote KINK. Okay, so Pat, kau dah bagi kira stamp
Kan? Betul. So macam mana ni? Adakah kita akan buat lagu dengan mereka berdua? Oh. Kita pun dah ada kat sini. Orang tuannya, apa nak kata, tuan punya badan dah kat sini lah. Kan? Sila lah. Aku pun merangkap tuan penasihat. Iya, sila lah. 25%. Betul lah. Ni kita nak tanyalah Amir Abdon sudi tak ambil kita untuk berkolaborasi dengan sebuah lagu. Betul-betul kau tanya kat sini. Berkolaborasi sebuah lagu. Okey. Kalau setuju cakap sah. Boleh sah. Alhamdulillah. Okay guys, kalau korang tak tahu, kita The Baba Clan Podcast akan ada a project lah, project bersama dengan the team over to the other side, Amir dan juga Magic. Kita akan buat satu lagu, kira macam soundtrack lah, a soundtrack for the ongoing jelajah MJ12 yang sedang kita adakan ni bersama dengan DJ Farah Anwar daripada Real 897 FM. Dan hopefully this song will pick up, and hopefully we have fun times with the two producers, and hopefully we can make out some magic and make it happen for the listeners out there. Betul tak, Pat? Betul, aku tak sabar tau sebenarnya. Pasal bekerja sama dengan dorang ni, it's like macam wonderful pengalaman. Jadi pada semua yang musician-musician yang kat luar sana, artis-artis yang kat luar sana yang masih lagi mencuba, mungkin korang boleh follow Amir Abdon dan juga Magic Empire dekat IG story dorang, dekat IG dorang lah, dekat Instagram Soundmate dorang, dekat TikTok dorang, Amir Abdon dan Magic Empire. Mana tahu ada rezeki. Betul. Betul. Pasal kadang-kadang ni kita kena cari. Kalau betul kita nak sesuatu tu, cari dekat Singapore ni tak kurang talentnya. Kita ada composers, kita ada music directors, kita even have macam Magic sendiri buat video clips and MTVs, and to me it's two different thing, whereby music kalau sedap, MTV kalau haprak pun tak pergi, and MTV kalau cantik, music dia kalau down pun tak pergi. So these two works together harmoniously. Betul tak, Pat? Betul tu. Macam kita handsome, 3 orang dalam Baba Clan Podcast. Betul. Music video pun cantik. Betul. Lagu pun sedap. Jadi kita pergi mana? Pergilah ke jukebox Rial daripada Sabtu Ahad. Minta lagu KINK. Kau ingin nombor kamu sekarang juga. Korang jangan boring Dia dah repeat banyak kali tu. Repeat pasal ini earworm. Aku belajar juga dalam muzik. Dalam muzik ada earworm. Kita repeat dia akan macam aku dengar lagu ni. Tiba-tiba Saturday dia asal aku minta lagu ni. Okay guys, macam mana sekarang ni your next chapter lah? What are you guys gonna do after the book of records? Adakah korang masih lagi terus untuk mencari artis-artis kat luar sana, the raw artis kata orang tu, ataupun you guys wanna venture out something new, maybe pergi ke luar negara untuk cuba scout the talents di luar Singapore ke macam mana? Okay, currently kita plan to do like a show lah for Singapore locals. I see. Hopefully in April. Okay, it's a show where macam mana genre dia macam mana tu? That way we try to get bands. Nice. Dah lama tak ada bands tau. Correct. It's a gig lah. Wow. Gig lagi kat Singapore. Aku rasa korang semua dah tak tahu ni budak-budak sekarang ni gig tu apa. Rindu sama-sama substation kan? Yes. Nice. So hopefully this thing will turns out well, and hopefully boleh kita nanti saksikan korang will do your gigs in April. So okay, for Magic macam mana? Ada tak your projects that is going on right now, macam masih lagi keluar naik atas ke Malaysia ke macam mana dengan lagu-lagu? Alhamdulillah. Right now I have one project ongoing. Which is project Budak Gemuk. Apa tu? Projek Budak Gemuk. Dia kata aku ke? PBG lah. Apa dia cakap Projek Budak Gemuk dengan aku ni? PBG lah, Projek Budak Gemuk. So tengah ongoing lah dengan Amir. So Projek Budak Gemuk ni is menceritakan pasal body shaming. I see. Okay. Macam mana orang-orang yang sebesarnya menghadapi benda-benda macam gini. Dorang go through, dorang punya macam kena tomahan, kena ni tu semua. Macam mana dorang counter balik? Selalunya dengan senyuman, dengan macam mana, is it dorang stress ke? Kadang stress. So dalam lagu tu, and that penyanyi tu semua tiga-tiga berbesar. Wow. I see. And they can really sing. Wow. They can really sing. So are we gonna see like the remaking of Ku Semangat? Itulah dia. Some sort like that. So actually was inspired by Aurora Abam lah. So Gemuk is awesome. Yes, inspired by the Aurora Abam lah. So dari situ
actually idea asal ni daripada brother kita lah, which is Rakin. Brother Rakin. Okay. Brother Rakin kita. So actually the original idea is dia nak buat bandmate. So I told him that you do something that try to deliver a message. Okay, so Karim right now tengah on trend pasal bully, pasal ni or that, body shaming. So that's the point that I take the advantage untuk wrote a song for them lah. Wow. Yeah, nice. Actually Wow, it's nice lah ada benda gini, at least there's a message out there jadi orang tahu yang apa-apa platform yang kita kita ni kira specialize in, tapi betul. tetap benda-benda gini a message kita boleh selitkan, kita tetap boleh selitkan lah. It's good lah to know Tadi Magic cakap pasal benda yang ada message ni kan. Kau pernah terfikir tak Magic, selain daripada buat music video, nak buat macam short film ke apa ke? Okay. Have you ever thought of that? Ada pernah nak try lah, tapi to do a casting is not that easy lah. We need to find funding, we need to find that. Tapi memang ada teringin nak buat. Tapi insyaAllah maybe kita buat Patah Hati punya filem ke apa? Betul. Patah Hati filem. Tapi tak mau panggil Pak pelakon lah. Aku hero. Tak boleh lah. Aku hero cerita tu. Semua dia nak. Biasalah. Okay. Tapi kalau Amir punya style, dia nak ada cerita. Nah, music video mesti nak kena ada cerita. So ada kita jalan dia jalan dia. Yes. Okay, kita nak tanya Magic. Nak tanya Amir, ada projek terbaru Amir? Projek terbaru ada. Apa projek ni? Albums. Ada few artists making albums. Wow. Artists making album. Ada lah. Nice, kita bagi surprise ni tiba-tiba keluar kan. Dia berbual macam nasi juga. Betul. Tapi talking about songs gini okay, album Samir macam mana? Are you going to go old school on that ataupun masih masukkan di Spotify without pressing on CDs? Maybe we do launching lah also. Okay, nice. That one depend on the artist. They want to make a physical or not. Faham. Understand? Nice lah Okay guys, pada malam ini it's a special night. Macam mana yang korang tahu, kita bawakan the two composers ke dalam studio The Bubble Clan. Betul? Dan kita The Bubble Clan pun akan bekerjasama dengan mereka. Jadi korang stay tune, tengok nanti hasilnya bagaimana, betul tak Pat? Betul tu. Dengan itu juga kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Magic dan juga Amir berdua akan datang ke Bubble Clan Podcast ke studio. Kita nak kasih peluang lah kepada Magic dan juga Amir. Any shout out want to give ke kawan-kawan, teman-teman, siapa nak follow anda ke kat mana, Miss Mac ke? Silakan. Boleh follow TikTok is Magic Empire Studio. IG pun sama, Magic Empire Studio. Then thank you for first of all to my parents lah. Okay. To my parents. Then my lovely wife. That understand yang every time asyik weekend, pagi kerja lain, malam kerja lain, so that's the only she's the one now. Then to my siblings lah, and the rest of them is my kawan-kawan TikToks or that my kawan-kawan TikToks and everything lah. Amir Abdan? I want to thanks to my parents, and also alhamdulillah everything goes smooth semua. And also thanks to all the artists that keep supporting me also. And also follow my IG, Amir Abaddon, and also TikTok and Facebook. Okay, that's nice. Thank you guys for coming down to the studio. Yes, betul. Kita appreciate korang. We appreciate your talents and to make Singapore music better. Betul tak Pat? Betul tu. Jadi kalau korang suka dengan apa yang anda lihat dalam Bubble Music ni, jangan lupa untuk follow kami The Bubble Clan Podcast di our on Spotify. Wow. Jangan lupa untuk follow kami di our Spotify, di YouTube channel, di IG kami. Dan juga yang paling penting, follow Telegram Bubble Clan Podcast, kerana di situ episod-episod yang terbaru akan diumumkan. Wow, satu nafas dengan senafas kau bro. Okay guys, dan itu saja daripada kami. Signing off, I'm Ahmad. And this is your boy Ben Mashima. And we are the Bubble Clan. Take care guys.